Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Okey. So, selamat datang ke Putrajaya Open Day. So, hari ini kita amat bertuah. Kenapa? Kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa. So, kalau kita nak perkenalkan pun, I kena perkenalkan dia. Boss Jim. Hi bro. Hi. Hi. So, TikTok and video creation, I think I pun baca sikit. 4.8 million followers, guys. So, this one so kita tak nak buang masa. So, ada few question ataupun few soalan nak akan tanya Boss Jim. So, sebelum tu Boss Jim, apa khabar? Baik. Sihat So, just kata update sikit lah. Apa perkembangan terbaru Boss Jim? Seperti biasa, buat video, buat bisnes. Buat video, buat business. Keluar dengan family. Okay. So, kalau kata today we have so many product biasa bawa. But today kita akan orang kata berbincangkan on kita punya pembiayaan automobil. Boleh Boss Jim? Boleh. So ada beberapa soalan yang tanya Boss Jim. Mungkin kata Boss Jim kata boleh orang kata jadikan benda ni sebagai kita punya orang kata how to increase ataupun untuk membaiki lagi kita punya. So okay, first one. Kita mulakan. Okay, semasa kita nak membeli kereta, seperti kita tahu kebanyakan orang menganggap membeli kereta merupakan salah satu keputusan utama dalam kehidupan kita, betul? Betul. Jadi boleh tak Boss Jim kongsikan sedikit pengalaman pertama Boss Jim semasa Boss Jim membeli kereta pertama Boss Jim? Saya rasa kereta pertama saya beli pada umur 21. Wow, 21 dah beli kereta? 22. Okay, 22. Pasti umur yang muda juga. Okay. Masa tu bagi saya memang nak beli kereta sendiri. Okay. Sebab benda pertama yang you own. Lain kata Asset pertama lah. So, okay. And pada zaman itu orang rasa macam wah, kalau you ada kereta you are achievements, you are somebody already. Okay. Then saya pilih Satria Neo. Oh, yelah, because of the young guy, orang muda. Ya, bujang. Oh, jiwa memang jiwa muda lah. Yeah. Bawa Tata Neo lagi. Manual. Manual. No. So, that time masa tu memang manual lah kan? Masa tu CPS baru ada manual lah. Paling murah ni tapi tak sampai 40,000. Okay. Murah, sangat-sangat murah. Saya fikir, okey lah. Since mai bagi pilihan emo kereta 2 pintu, emo senang, emo jimat dan saya beli Satria Neo. Okay, perkara yang paling positif ingat tentang proses. Ya. Masa proses nak membeli kereta Satria Neo tu. 1 minggu yang sengsara. Okay, why? Boleh kongsi tak? Dalam 1 minggu tu, kenapa? Sebab masa tu saya baru kerja. Oh, And baru setengah tahun kerja lah. Waktu saya kerja dekat big company. Okay. Saya dah save gaji 6 bulan. Tapi itu loan sangat susah mau lulus. Saya tak tahu kenapa. Tapi saya masuk hari ke-7 hari ke-6, saya baru call dia cakap sekejap lagi sabar. Oh, hari ke-7 still sabar, still tak dapat decision. Ya. Okay. 8-9 macam tu baru dapat loan lulus. Hari ke-8 ataupun hari ke-9. Yes. Okay, itu masa sebab saya excited my first car kan. Okay. Tak tahu dapat ke tidak. Dapat. Okay, so that means 9 hari. Just kata nak share sikit lah. Perkongsian saya kalau untuk BSN sekarang ni, kita akan mengamalkan ke paling lama Boss Jim. Ya. 2 hari lah. 2 hari. 2 hari. Very efficient lah. Very efficient. Zaman sekarang orang tak boleh tunggu So kita akan inform ataupun kita akan kata memberitahu customer whether loan ataupun pembiayaan itu lulus atau tak lulus. Kita akan beritahu juga. Bagus. So kita tak nak customer ataupun pelanggan kita tertunggu-tunggu. So apa dia punya status, apa semua. Okay, Boss Jim, the third one. Antara faktor yang mempengaruhi Boss Jim untuk membuat keputusan membeli kereta, contohnya seperti membuat pilihan bank untuk pembelian tu, ataupun ni antara lah contoh ya, pilihan bank ke, Ya. dia punya profit rate ataupun kadar pembiayaan profit rate, ataupun mungkin dia punya proses untuk permohonan. So adakah proses ni merupakan faktor penting yang diambil oleh Boss Jim untuk memiliki sebuah kenderaan? Penting saya rasa penting. Sekarang selepas 10 tahun saya beli kereta, selepas beli lebih daripada 8 biji kereta, I think masa sangat penting sebab kita kerja masa. We are racing with time. 2-3 hari lulus itu sangat penting. Nombor 2 adalah profit rate lah. Of course kita akan banding mana interest yang lebih murah. So anyhow commitment 5-6 tahun, kerja 8-9 tahun, commitment is there already. You tak boleh kata I tak mau bayar.
No. So kalau you boleh dapat rate yang murah, of course itu adalah bonus lah. Okey. So ni antara beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan lah. Profit rate, the process. Cuba lanjut. Pilihan bank pun is a one of kita kena berhati-hati juga, betul ada Slim? Because kalau dengar your pengalaman tunggu sampai 8 ke 9 hari so agak lama. Ya. Kadang-kadang struggle jugalah sebab you mau pakai kereta and then you tak dapat loan, mau tunggu lagi, takut orang lain beli kereta tu, stok tak ada mah. Okay, based on your punya experience, just kata I pun nak share the experience. So tahukah Bos Jim, BSN also, kita also menawarkan beberapa produk pembiayaan kereta. So kita ada untuk kereta baru, untuk recon car, Okay. dan yang terbaru untuk used car, kereta terpakai. Baru tahu. So untuk used car ni memang betul-betul baru lah. But kita bermula dengan kereta baru. Kereta baru ni termasukkan kereta nasional, kereta bukan nasional, and then recon pun kita buka semuanya keluar. So orang kata sebagai contoh produk-produk ni pun kita dah wawarkan satu Malaysia. Semua dah tahu. Alhamdulillah, kita punya produk pun dah orang kata disukai. I think orang tahu, awareness pun dah kita buat. And then kakak dealer kereta-kereta pun dah tahu semua. So kalau kat sini Bos Jim, kalau kita terokai perbezaan antara produk pembiayaan yang ada sebagai contoh, so kelebihan apa yang kita buat di sini, macam saya cakap tadi lah, untuk kita punya lesen L, contohlah, setengah ataupun sebahagian daripada pelanggan kita ni cuma memiliki lesen L, tetapi di BSN ni kita menerima, Boleh dapat loan lah. boleh dapat lah. And then satu lagi Bos Jim, contoh pelanggan yang ada tunggakan DPT-PTN, okay, kita boleh orang kata proses dulu permohonan tersebut. So antara yang terbaik, and then orang kata proses, macam saya cakap tadi, kita akan mengambil masa selama 8 jam 2 hari. And then untuk pembayaran kepada car dealer tersebut pun kita akan ambil masa dalam 1 hari ataupun 2 hari. So okay, very fast. Okay, Bos Jim. So saya nak Bos Jim kongsikan sikit lah contoh. Kalau kata ada pelanggan nak membeli dah, contohnya, adakah Bos Jim akan bantu saya? Macam mana tu Bos Jim? Boleh tak? Boleh lah, janji boleh tolong mereka, boleh recommend bagi you, no problem. So ada satu customer nak beli, bukan Satranio lah. Satranio. Mungkin kalau kereta-kereta baru sekarang ni banyak. In fact kita ada EV, electric vehicle kau semua. So boleh tak? Okay, apa Bos Jim punya ni boleh tak? Bos Jim tolong saya. Boleh. Okay. Boleh. Okay. Next Bos Jim. Sekira diputarkan waktu, kita reverse balik. Semasa Bos Jim membeli kereta pertama Bos Jim, apakah nasihat Bos Jim mengenai pembiayaan kepada mereka yang ingin membeli kereta pertama mereka? Saya rasa sekarang punya anak muda, kalau boleh dapat, dia akan ambil saja. Dia tak ada fikir punya. That mean dia tak kisah pun lah whether Reject loan, jenis loan lepas mana ke, proses berapa lama pun, as long as pembiayaan lepas, dia ambil. Dan dia tak ada fikir dia punya risiko dekat belakang, tanggungan yang dia akan lalui. Saya cadangkan macam ni, kalau boleh, beli berdasarkan kemampuan diri. Kemampuan diri maksudnya kemampuan yang you selesa, bukan kemampuan maksima. Contoh, satu bulan you boleh bayar 400, you jangan beli kereta yang you kena bayar 400. You beli kereta yang you boleh bayar 300 sahaja. betul? Supaya kalau ada apa-apa kecemasan berlaku, At least dia ada kelebihan. anggaran. Banyak orang ialah saya boleh bayar 400, saya mati ambil 450. Anything emergency, kalau emergency kecemasan, Kereta kena tarik, blacklist. Dia tak ada fikir masa belakang. accident contohnya, malangan. Betul. So sangat penting untuk buat keputusan. Nombor 1 adalah komitmen. Nombor 2, kalau boleh jangan buat 9 tahun, buat 7 tahun. 7 tahun. Yes. So Jangan maximize maintenance. Pendekkan masa dia. Kenapa? Dia mau maju takkan nak pakai kereta yang sama 9 tahun. Mungkin pukul 5 tahun kita semua tukar kereta. Zaman sekarang macam tu lah. Kebanyakan orang nak kereta baru, mau style. So kalau you buat 9 tahun, susah sikit lah kalau mau jual balik. Buat 7 tahun, you mau jual balik, nilai dia tinggi lagi. Dan you tak ada rasa beban sangat.
So Bos Jim, I tertarik dengan saranan you kalau boleh kita pendekkan, bukanlah pendekkan, kita memilih untuk mengambil pembiayaan tu selama 7 tahun. 7 tahun. Bukan maksimum 9 tahun. Jangan maksimum. Tetapi Bos Jim, just kata saya punya ni, kalau customer ataupun pelanggan membuat pembiayaan selama 9 tahun, dia punya pembayaran bulanan ataupun installment dia agak rendah lah di situ. Ya, betul. Tetapi 7 tahun ni bukan kemungkinan. Ya. That mean dia punya installment tu akan Jadi tinggi. jadi sikit. Contoh lah, mungkin 9 tahun you boleh beli Toyota Vios. Tapi 7 tahun, you mau buat 7 tahun mah, Vios berat mah. You jangan beli Vios lah. Oh, You mungkin boleh beli Persona. okay. Persona S70 lah. Lebih murah. Kereta yang lebih murah. Mungkin Almera. Di sana merah. Ya, ataupun boleh beli Myvi, high spec. Pro 2 maybe. Gaji 7 tahun. Okay. As long as installment dia lebih kurang dekat sana lah. Betul. Betul. Menurut saya kan. Betul, I faham. Ya. Okay. As in, you boleh buat pendek, you buat pendek. Jangan bagi panjang. Of course, kalau tak ada pilihan, you buat panjang lah. Okay lah, kalau kata tak ada pilihan lain, I mean on the dia minta. Settle down with less first. Okay. Pada 5 tahun kemudian, Tu saranan yang betul-betul lah kata for me is tunggu bernas. Okay. I think for the last one, saya nak minta pandangan Bos Jim tentang trend. ya, Boleh? boleh. Trend terkini dalam pembiayaan kita seperti pembiayaan mesra alam ataupun pembiayaan digital. Tu macam mana? Because ada suka buat manual, ada yang suka melalui digital. So, trend terkini Bos Jim. Manual ialah macam mana? Manual macam customer ataupun pelanggan suka pergi ke bank sendiri berjumpa pegawai. Masih ada meh? Ya, masih ada. Tetapi sekarang ni kita ada dalam platform digital. Di mana pelanggan boleh buka di website mana-mana bank. Contoh di website BSN, customer ataupun pelanggan boleh memohon dalam kita punya website saja. Ada Online. I think the world right now is focusing towards ESG. Okay. By the end of the day, everything has to be digitalized. Betul? Not to say that we don't want to or we have to, but it's the trend. Yes. Social media mungkin susah sikit, but technology is helping us senangkan hidup kita, efficientkan hidup kita, productivity kita lebih baik. So kalau boleh biasakan diri dengan digital banking, I rasa itu wajib lah. Jangan tarik diri lah. Sebab bila semua benda ini dalam online, kita jimat masa. Kita bukan sahaja jimat masa, kita kerja kita lebih efisien, last kita kurangkan risiko. Bayangkan lah, dulu punya orang cash rompak, bawa duit bayar dekat poket. Betul. Lepas tu kena rompak dengan orang macam mana. So actually digital banking is helping us. Zaman dah berubah. Kita menuju ke zaman AI, zaman teknologi yang tinggi teknologi dia, betul? And then kita pun boleh memohon melalui orang kata platform digital. And then boleh cakap, saya cakap lah zaman TikTok lah. I mean zaman TikTok. And then kita pun dah banyak orang kata influencer pun kan dah banyak. Ya. Kan? Sedang cerita lah, zaman dah berubah. Baik kita berubah sebelum diubah. Dewan Tujuh. Okay, last but not least. Last from this daripada Bos Jim. Ya. Nasihat, your advice. Nasihat yang Bos Jim nak sampaikan kepada sesiapa saja yang ingin membuat pembelian dan pembiayaan kereta. Your nasihat. Okay. Ya. Saya rasa kalau korang nak buat pembiayaan kereta, ingat pembiayaan kereta bukan 1-2 tahun, 5, 7, 9 tahun. Betul. Fikir dulu dengan teliti sebelum buat keputusan. Ambil masa compare dulu dengan bank-bank. Tengok mana satu adalah benefit yang paling baik supaya kita menyesal pada kelak hari nanti. Okay. Thank you very much. Okay, I think itu saja. Terima kasih sekali lagi Bos Jim. Thank you. Terima kasih kerana dapat datang ke booth BSN kita. Boleh. Support BSN kita. So jangan lupa Bos Jim, kita pun ada produk-produk lain lah. Kita ada rumah, kita ada pembiayaan peribadi, kita ada ASB, kita ada micro. So terima kasih sekali lagi Bos Jim. Sama. Okay.